Guys, aku ada jumpa pot baik untuk korang yang nak jual, nak beli ataupun nak trade in motor second hand dekat Yo Empire Garage. Okay, so dekat sini kalau dekat rumah tu korang ada motosikal yang tak terpakai ataupun motor tersadai, alright, dan korang teringin nak tukar motor baru, okay, korang boleh datang dekat sini sebab dekat sini dia ada buat semua tu. So aku jom kita masuk dalam dan kita tengok ada motor-motosikal yang ada dekat sini. Sebelum tu kalau korang tak subscribe, tekan dulu subscribe dekat bawah tu. Let's go. Okay, jom ikut aku. Biasanya kan kalau kita nak beli motor ni, kita kena pergi ke kedai, okay? Kita kena pergi survey harga kan, tengok kondisi motor, alright? Tapi kalau dekat sini, okay, korang yang mana duduk jauh ataupun korang yang susah nak datang ke kedai, tak ada masa, okay, korang boleh untuk dapatkan gambar, video, full condition pasal motor-motor yang ada dekat sini. Okay, so dekat dalam gambar tu, dekat dalam video tu korang boleh pilih, korang boleh tengok sebenarnya macam mana keadaan motor tu sebelum korang nak membeli. Lagi satu, kalau korang nak beli, okay, tak payah risau, alright, sebab dekat kedai ni, Yo Garage ni ada buat penghantaran. Tak kisah korang tinggal dekat mana sekalipun, seluruh semenanjung Malaysia ni kita ada buat penghantaran dekat tempat korang. Okay, korang tinggal order, bila motor sampai korang boleh bayar cash. Okey, kalau korang memang ada motosikal yang memang dah tak terpakai ataupun motor tu korang memang tak ada planning dah untuk nak baiki atau tak boleh nak bergerak dah, okey, korang boleh tolak dekat Yo Empire Garage. Sebab dekat sini diorang ada beli motosikal terpakai, walaupun motosikal korang tu motosikal yang dah rosak, yang memang dah tersadai, okey, diorang tetap akan beli motosikal tu pada korang. Okey, so kalau korang memang tak ada masa nak datang dekat sini ataupun motosikal tu dah rosak, korang boleh contact dengan Yo Empire Garage. Nanti diorang akan hantar tim pergi ke rumah korang untuk buat inspection dekat motor tu. Okey, lepas tu diorang akan kirakan berapa rate market price harga motosikal tu sekarang. Right, kemudian diorang bayar cash dan diorang angkat motor tu bawa ke sini. So korang tak payah untuk nak fikir-fikir nak bawa motor ke sini. Kita memang ada sediakan servis untuk ambil, pick up motor dekat rumah dan hantar ke sini. Sama juga kalau korang nak beli motor, korang tak ada masa nak datang ke kedai ataupun tak ada masa nak buat survey motosikal kan, okey, korang juga boleh untuk dapatkan gambar, video semua, okey, motosikal apa yang korang nak, kita scan sekali, lepas tu korang tinggal pilih je. Alright, kita akan bagi detail, condition dia macam mana, alright, lepas tu korang tinggal pilih dan kita hantar motosikal tu dekat depan pintu rumah korang. Alright, nanti korang dah sampai tu, korang boleh check lah, okey, korang puas hati, right, korang terus bayar masa kita buat penghantaran tu. Dan pasal urusan tukar nama, dot tag dan juga insurans pun kita buat sekali juga. So kita akan bawa sekali lah komputer untuk korang thumbprint semua dan korang tak payah pergi kerja lagi. Jadi semua proses kita akan settlekan depan rumah korang juga. Korang bayar, dapat motor dan terus boleh naik lagi dah. Jimat masa dan juga jimat korang punya daripada segi transport dan juga duit yang lain lah. Contoh kan, bila korang dah beli motor dekat sini, okey, motor second hand ni biasalah kadang-kadang ada masalah. Tapi jangan risau, walaupun motor yang korang beli tu ada problem, korang pakai tak sampai sebulan, okey, ada masalah, bunyi ke dan sebagainya, alright, korang boleh contact balik dengan Yo Garage. Diorang ada sediakan warranty selama sebulan untuk baiki semula apa kerosakan yang ada pada motosikal tu. Okey, janji korang beli dan janji korang puas hati pakai. Okey, dekat Yo Empire Garage ni guys, ada macam-macam motosikal yang korang boleh pilih. Okey, ada Y-Suzu, ada Y16 dan ada juga motor-motor yang lain lah. Okey, kalau korang nak beli motosikal, nak jual motosikal pun tak ada masalah. Okey, sebab dekat sini kita ada table juga. Contohnya macam motor lupa lah. Okey, motor apa? 135. Okey, motor LC pun kita ada. Okey, korang boleh untuk jual motosikal pun beli motosikal dekat sini. Yang penting korang beli dulu, fikir kemudian. Lagi satu, kalau korang nak beli tu kan, kalau korang nak dapatkan diskaun, okay, masa korang buat pembelian motor dekat sini ataupun korang nak jual motosikal, nak dapatkan dengan harga yang tinggi, alright, korang boleh pakai kod yang aku letakkan dekat bawah ni. Okay, gunakan kod ni, korang datang dekat kedai ni, korang sebut je nama kod tu dekat sini, korang akan bagi diskaun dekat korang. Itu yang bestnya. Alright, so kalau korang nak beli motosikal guys, korang boleh walk in saja dekat Yo Empire Garage ni. Kedai diorang ada dekat Shah Alam. Ataupun alamat lebih tepat lagi, korang boleh datang dekat Jalan Beranang, Taman Bunga Raya, Seksyen 27 Shah Alam Selangor ni. Okay, korang datang dekat sini dan korang boleh pilih dah banyak motosikal yang kita ada jual dekat sini. Tapi kalau korang luar daripada kawasan Selangor, di KL ni, jangan risau, korang boleh untuk contact dengan kedai ni dan kita akan bagilah gambar, video semua untuk korang tengok dan pilih.
Lepas tu kalau korang berminat, kita akan sediakan penghantaran terus dekat depan rumah korang. Yang penting korang beli dulu, pakai dulu, okey. Ada problem, ada masalah, boleh contact dengan kedai ni. Okay, so lepas tu juga video aku nak kongsi yang kali ni harap membantu kalau korang yang tengah mencari motor ataupun yang nak jual motosikal tu. Okay, so lepas tu juga kalau korang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe dan tekan like button dekat bawah tu. Jumpa lagi aku di video. Assalamualaikum guys. Bye.